Rem SP500 ni memang viral sekarang lah. Okay, ramai orang pakai. Cuma dekat motor aku ni, model yang warna hitam, ramai yang tanya mana nak dapat saiz yang aku pakai ni. Jadi yang ini sebenarnya rem depan yang aku custom masuk hub custom. Dia jadilah 1.4 depan belakang, nampak? Yang ini saiz depan dia 1.6, belakang 1.85. Untuk Y15 ataupun Y16 boleh pakai. Kau tengok design dia kan, menarik kan? Pak, warna dia merecik geng rem ni. Serius, ini rem RCB aku rasa yang dihasilkan paling menarik sekali sepanjang RCB ada geng. Tengoklah dia punya kualiti dia, finishing dia, lubang-lubang dia. Depan 1.6, belakang 1.85. Okay, nampak? Ni lubang-lubang dia. Tengok dia punya kualiti dia, pak, potongan dia. Ini barulah orang cakap kena dengan harga tau. Harga ada, kualiti pun ada. Inilah dia SP500 warna purple. Merecik.